salam bahagia. Dalam isu yang sedang hangat berkaitan kehendak DAP yang mahu melaksanakan pilihan raya Datuk Bandar KL, Datuk Taqiyuddin Hassan menegaskan bahawa pelantikan Datuk Bandar Kuala Lumpur adalah kuasa Yang di-Pertuan Agong dan telah diperuntukkan secara jelas dalam Akta Ibu Kota Persekutuan. Beliau menjelaskan bahawa Seksyen 6.1 Akta Ibu Kota Persekutuan telah menetapkan bahawa Datuk Bandar merupakan Ketua Pentadbiran Kuala Lumpur dan pelantikannya dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Sehubungan itu, beliau mempersoalkan sama ada kerajaan telah menjalankan sebarang kajian untuk meminda Akta Ibu Kota Persekutuan bagi mengalihkan kuasa pelantikan Datuk Bandar dan Lembaga Penasihat DBKL kepada mekanisme lain. Kata Taqiyuddin, persoalannya, adakah kajian dibuat untuk meminda Akta Ibu Kota Persekutuan ini untuk menghapuskan kuasa pelantikan yang ada kepada Datuk Bandar DBKL dan juga Lembaga Penasihat DBKL ini daripada Yang di-Pertuan Agong kepada cara-cara lain. Dalam perkembangan lain, Ahli Parlimen Machang YB Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal baru-baru ini telah mengemukakan usul tergempar di Dewan Rakyat bagi membahaskan semula keputusan kerajaan mengenai Memorandum Persefahaman Sempadan Malaysia Indonesia yang dipersetujui tahun lalu. Dalam usul yang dikemukakan di bawah Peraturan 18-1 dan 18-2, Mesyuarat Dewan Rakyat Wan Faisal menegaskan bahawa banyak persoalan masih tidak terjawab meskipun Perdana Menteri telah memberikan penerangan awal mengenai isu tersebut. Sementara itu, desakan agar Muhyiddin berundur terus kedengaran. Kali ini, Ketua Bahagian Bersatu Kepong Ahmad Nizar Sani menyeru perubahan dalam kepimpinan tertinggi parti dengan menyatakan bahawa timbalan Presiden Hamzah Zainuddin dan Naib Presiden Radzi Jidin patut memimpin parti itu menghadapi PRU16. Katanya, jika Presiden tidak lagi mampu menguruskan krisis ini adalah lebih bertanggungjawab untuk kepimpinan diserahkan kepada mereka yang berkemampuan, katanya. Sekian dulu. Teruskan bersama Politico.my.